Ada yang mengalami masalah silau, rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, katarak, mata gatal, mata berair, mata kering, dan terlalu banyak lagi simptom-simptom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dengan herbalis anda, Cik Manan Ali. Tuan-tuan, puan-puan, pendengar yang saya hormati sekalian, satu perkara yang kita tidak boleh ketepikan, bagaimana hari ini terlalu besar ancaman kepada satu yang sangat penting pada organ badan kita, iaitu panca indera, mata. Kita lihat terlalu banyak kenapa masyarakat hari ini terdedah kepada kesihatan mata. Persoalannya kenapa? Antaranya, kalau kita lihat fakta yang telah pun didedahkan, kanak-kanak seusia 3 tahun pun hari ini terlalu banyak masalah yang berkait dengan kesihatan mata. Antaranya ialah kerana gadget yang menjadi tumpuan kepada kanak-kanak, dan gadget ini bukan sahaja kanak-kanak, malah boleh katakan semua peringkat umur, kerana dia bukan lagi aksesoris tetapi dia adalah keperluan. Dengan pendedahan PC, laptop, hari-hari kita bekerja menggunakan online, berdepan dengan cahaya yang mana adanya kesan radiasi daripada cahaya itu yang akhirnya menjejaskan kesihatan mata. Begitu juga bagi mereka-mereka yang mengidap diabetes, selalunya akan ada masalah berkait dengan penglihatan. Maka kalau itulah yang berlaku kepada masyarakat dunia hari ini, apakah solusi terbaik untuk kita atasi perkara ini? Maka dengan sebab itu, kami menawarkan satu remedi yang dengan remedi ini sudah pun banyak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihidapi oleh masyarakat kita hari ini, seumpama masalah silau terutamanya, rabun jauh, rabun dekat, glaukoma, katarak, dan pelbagai-bagai masalah mata, juga termasuk masalah resdung. Tuan-tuan, apakah produk yang ingin saya share pada kali ini? Tidak lain dan tak bukan, iaitu iShifa. Tuan-tuan, menggunakan teknologi nano, di mana kalau kita lihat aqua yang ada pada remedi ini digabungkan dengan adanya zeaxanthin dan lutein, rujuk kepada fakta-fakta betapa pentingnya lutein, zeaxanthin, dan memerlukan aqua yang mempunyai molekul yang halus dengan teknologi nano, menyebabkan bagi yang menggunakan untuk penjagaan kesihatan mata sangat merasa selesa dengan penggunaan iShifa. Begitu juga banyaknya testimoni-testimoni yang telah pun kita tampilkan, yang telah pun kita hidangkan untuk tatapan masyarakat umum khususnya, menjadikan produk ini antara pilihan nombor 1. Walaupun di luar sana pelbagai-bagai remedi ataupun tawaran kepada tuan mata, tetapi tuan-tuan, di sini anda mempunyai kelebihan tak kala menggunakan iShifa dengan teknologi nano yang menyebabkan molekul aqua ataupun air sebagai base kepada produk ini terus masuk ke bahagian saraf mata. Dan tuan-tuan, bila mana kita sebut tentang mata yang akan melihat sesuatu objek, dan daripada penglihatan maka dihantar kepada retina, lalu neurotransmisi akan menterjemahkan apa yang dilihat. Hari ini kenapa ada masalah penglihatan bila sesuatu imej yang ada di hadapan, contohnya kita ada kawan baik, tetapi kerana kita ada masalah mata, kita tidak kenal lagi kawan baik kita yang ada di hadapan. Anak kita sendiri, mak kita sendiri tidak dapat kita kenal dengan baik, kecuali kadang-kadang kita boleh cam hanya melalui suaranya. Tuan-tuan, itu yang dihidapi oleh ramai orang. Maka dengan sebab itu, formulasi yang hebat ini telah pun terbukti, dan di atas penlibatan saya dalam bidang perubatan alternatif berasaskan kepada herba-herba terutamanya, maka menjadikan produk yang sudah pun berada sekian lama dalam pasaran pun begitu, tuan-tuan, ramai lagi yang tak tahu tentang iShifa. Hari ini ianya menjadi viral yang sangat luar biasa, terutamanya di medsos. Kita bercerita tentang di TikTok, di FB, buka saja di TikTok, type saja iShifa, tuan-tuan akan melihat bersepah VTT yang menceritakan tentang kebaikan. Buka kita punya website ssp2u.net dan lihat testimoni. Masya Allah, tuan-tuan, insan yang ditidurkan 2 bulan
bangun-bangun terus blank, tak nampak apa, seorang TikTokers yang dilihat tidak boleh membaca komen. Dengan izin Allah, 3 minggu pertama menggunakan remedi Ashifa ini, dengan izin Allah telah dapat melihat semula, walaupun report medical menyatakan potensi untuk melihat sangat tipis, tuan-tuan. Jadi jom, mari jadikan ini sebagai amalan untuk penjagaan serta untuk rawatan. Satu yang sangat penting, panca indera yang sangat penting, iaitu mata. Benarlah, prevention is better than cure. Mencegah itu sebenarnya lebih baik daripada merawat. Kerana apa? Setelah sakit, anda perlukan kos yang tinggi. Sebab itu selalu saya kata, sihat itu murah, sakit itu mahal. Apa tidaknya dengan beramal dengan Ashifa yang nilai harganya sangat berpatutan, dibandingkan terpaksa membuat rawatan, tukar manik, buat laser dan macam-macam lagi masalah mata yang dihidapi oleh banyak masyarakat. So, jangan lepaskan untuk anda menjadi pengguna setia, pengguna tegar Ashifa untuk penjagaan kesihatan mata dan sebagai pilihan utama bagi yang ada masalah-masalah seperti yang saya sebutkan tadi, iaitu silau, rabun jauh, rabun dekat, katarak, glaukoma, mata kering, mata berair, dan resdung. Selamat beramal dengan Ashifa dan war-warkan kepada ahli keluarga anda. Ashifa, pilihan utama, pilihan nombor 1 penjagaan dan rawatan mata. Jumpa di lain penerangan. Saya Cik Manan, herbalis anda berhenti untuk seketika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.